Topik 6. Pengaturcaraan bahasa mesin. Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menghuraikan sistem bas, ingatan dalaman dan luaran, input-output, struktur CPU, operasi unit kawalan dan sistem pengoperasian dengan betul. Penyelesaian masalah menggunakan komputer. Apakah yang dimaksudkan dengan penyelesaian masalah menggunakan komputer? Penyelesaian masalah menggunakan komputer melibatkan satu metodologi pembangunan sesebuah aturcara komputer yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi seperti yang diingini oleh manusia. Ia turut merangkumi kaedah untuk mengenal pasti apakah yang perlu diarahkan kepada komputer untuk dilaksanakan, bagaimana untuk menukar pernyataan masalah ke dalam bentuk algoritma secara stepwise refinement, dan bagaimana untuk menukar algoritma ke dalam bentuk aturcara yang terdiri daripada arahan dalam bahasa mesin. Selain itu, penyelesaian masalah menggunakan komputer juga melibatkan proses menyahralat aturcara. Proses menyahralat aturcara melibatkan pemeriksaan ke atas kandungan daftar dan ingatan untuk mengenal pasti ralat yang menjadi punca sesuatu aturcara tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Proses menyahralat merangkumi 3 kaedah penjejakan aturcara untuk mengesan ralat, iaitu single stepping, breakpoints dan watchpoints. Serta 3 jenis ralat yang mungkin ditemui ialah ralat sinteks, ralat logik ataupun ralat data.